Bidang geometrik ni dia takkan mati selagi tanah itu ada. Matinya bidang geometrik apabila tanah tiada. Bila tanah tiada maksudnya kiamat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar bin Husein, Land Surveyor Azhar bin Husein. Sekarang ni berjawatan sebagai Bendahari Pejuta. Mengikuti program ukur tanah ni bermula daripada saya tingkatan 4 sebenarnya. Sekolah di Sekolah Menengah Teknik Kuantan yang mana saya ditempatkan di kelas 4 ukur. Sekolah Menengah Teknik Kuantan tu dia ada binaan, dia ada ukur. Jadi saya ni dicampak ke kos ukur. Masa dia belajar tu memang orang sebut dulu Sekolah Menengah Teknik ni orang pandai-pandai. Tapi sebenarnya saya ni bukanlah pandai sangat. Cuma di waktu itu saya bahagi dua antara pelajaran dengan bola sepak. Jadi oleh kerana kurang sikit dalam pelajaran tu yang masuk ke Politeknik sebab tak cukup syarat. Pada tahun 88 saya masuk. Nombor pendaftaran saya, tak silap saya 005 UT 88. Sijil ukur tanah, pelenggai-pelenggai yang terakhir yang dibuat di Polisas. Saya memang mohon. Saya bukannya kata orang dihantar ataupun banyak sekarang budak-budak sekarang ni masuk soalan macam dia bantah tu, dia tak tahu tapi dia masuk. Tapi saya memang minta daripada awal, memang saya minta bidang ukur tanah. Dia setahun tu dia kena carry the whole subject dan final exam tu you carry cuma 10% je daripada apa yang you belajar the whole year tu. Jadi final exam tu memang kata orang struggle gila-gila lah compare dengan budak semester sekarang. You carry cuma dalam 5 subjek, 6 subjek. Peringkat awal sebelum final exam tu tak ada siapa boleh cakap I'm the best student, tak ada. Maksudnya final exam tu kena struggle untuk dapatkan 90%. Berada di Polisas 2 kali sebenarnya. Pertama selepas saya ambil CJ saya grad tahun 90, diploma pada tahun 2004. Di Polisas, waktu di Polisas menganjurkan program macam program up campus yang mana dipanggil apa-apa saja CJ untuk sambung ke peringkat diploma, dan saya ambil peluang tu. Masa tu saya dah bekerja di KL, berulang daripada KL ke Kuantan selama 2 tahun untuk sempurnakan diploma. Habis tahun 2006, 2007 saya sambung buat degree. Pada tahun 2017 dapat lesen. Sekarang ni saya buka company sendiri atas nama Azhar Ukur Sdn Bhd lah. Dah hampir 5 tahun. Bila kita berkecimpung dalam jurukur tanah berlesen ni, semua kerja yang melibatkan kerja-kerja pengukuran ni kita terlibatlah. Dengan peraturan baru yang ada sekarang ni, dengan teknologi yang baru sekarang ni, seperti contohnya drone, LiDAR, JRS, perlu kita tahulah, dan itu adalah merupakan perkara-perkara ataupun kerja-kerja yang saya buat. Bidang ukur tanah ni dia ada satu seni, dia nampak macam kerja ni macam berat ataupun kerja-kerja kasar. Duduk tengah panas, kita masuk hutan, apa semua, dia nampak kasar. Tapi untuk mendapatkan satu hasil kerja yang baik tu, kita perlu ada seni dia. Saya minat sebab dia lasak. Peralatan yang digunakan tu, bagi saya dia satu benda baru yang lain. Pada itu bagi saya dia lain daripada yang lain. Kenangan di Polisas ni banyak kenangan yang boleh diceritakan. Pada tahun kedua saya dilantik sebagai MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, bahagian sukan, mengetuai pasukan Polisas. Kita buat sukan di saya rasa di Kelantan, saya pun lupa, di Kelantan, Poli Kelantan. Yang paling menarik, yang paling agak susah jelah waktu kita dikendaki berada di kemah ukur. Diberi satu tugasan untuk menjalankan kerja ukur di daerah Maran, di kawasan Maran, kawasan pertanian, ternakan lembu rasanya. Kawasan tu ada beberapa ratus ekar dan kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan, dan saya terletak di bahagian depan.
dan kumpulan kedua, ketiga dan sebagainya lah. Di situlah kita belajar bagaimana kita nak menguruskan satu projek secara berkumpulan. Yang mana kita tahu kawan-kawan kita ni dia ada idea, dia ada cara dan dia ada pendirian masing-masing. Tak dinafikan, memanglah ada kata orang selisih faham tentang macam mana kaedah nak menyelesaikan masalah apa semua, tapi di situlah kita belajar macam mana kita nak cuba menyelesaikan masalah itu, dan akhirnya projek yang kita nak tu yang diarahkan, yang diperlukan oleh waktu bekerja tu adalah sampai bertungkus lumus untuk menyiapkan satu projek tu dalam masa, saya ingat dalam 2 minggu, tapi dengan menggunakan berbagai-bagai jenis peralatan. Contohnya palang sextant, mungkin kalau cerita sekarang mungkin orang tak pernah nampak pun apa itu palang sextant. Kemudian kita gunakan kaedah tachymetry yang gunakan star. Kita tak gunakan alat total session seperti apa yang ada sekarang. Booking secara manual, pakai rantai, buat traverse pakai rantai, tak ada EDM, tak ada apa. Dan kita terpaksa buat plan secara manual, tak ada komputer, pakai board tu, guna kertas dan sebagainya. Pensyarah lama saya, Cik Zaini, kemudian Cik Amin, kemudian Cik Rozi. Dia mengajar apa itu ukur sebenarnya, apa yang you perlu tahu tentang ukur. Inilah asas kerja ukur yang sebenarnya yang perlu kita ada, yang perlu kita faham. Jadi di situ ke mana pun kita pergi, tapi kita masih berpegang kepada asas kerja ukur tu. InsyaAllah, maksudnya apa saja yang kita buat, kita ingat inilah basic kerja ukur. Walaupun dengan datang teknologi apa sekalipun, kalau ikutkan cabaran di belajar di Polisah ni sebenarnya dia taklah kata orang sesusah mana. Cuma kita akan tension apabila penghujung tahun kita akan terpaksa menghadapi peperiksaan yang kita terpaksa study the whole year tu lah kan. Kata cabaran ataupun dugaan, tapi sebenarnya lebih kepada proses pembelajaran kita, proses pembelajaran untuk saya sebenarnya, untuk develop diri saya ke mana saya nak pergi sebenarnya, dan macam mana saya nak mengenali orang dan apa yang saya nak buat. Dari segi pembelajaran tak adalah satu beban yang besar, cuma dari segi kewangan agak di situ merupakan satu beban di waktu itulah. Saya dulu bukannya daripada keluarga yang senang, seorang keluarga yang ayah saya seorang tukang kayu. Memang saya lahir di Kuantan dulu, tapi itulah rezeki saya. Orang bertanya kenapa saya tidak sambung belajar, kerana bukan saya nak bangga diri, tapi masa saya belajar itu saya merupakan pelajar nombor 2. Saya tak sambung ke diploma sebab di waktu itu ada satu tawaran, kalau kita ingat di waktu itu Rafidah Aziz, menteri kita, dia ada melancarkan program perikanan laut dalam. Masa interview itu dia bertanya apa related antara survey dengan kapal perikanan laut dalam. Saya cakap kapal untuk dia belajar dia perlukan haluan, dia perlukan arah tuju, dan dia perlukan ke mana dia nak pergi. Jadi survey adalah orang yang sepatutnya membawa kapal itu ke mana dia pergi. Nama saya naik untuk pergi belajar di Jepun sebenarnya. Kemudian saya bertahan dan akhirnya saya bekerja. Kemudian saya dapat sebagai juru teknik di JUPAM. Saya duduk 3 tahun di JUPAM sebagai juru potok udara. Maksudnya saya buat kerja-kerja penerbangan udara. Kata orang, unit potok udara ni unit macam orang kaya lah. Dia duduk di KL, makan nasi sarapan pagi di Penang, kemudian balik makan nasi di KL. 2027 saya sambung degree out campus bersama UTM. Kemudian 2013 saya menduduki peperiksaan Law and Right untuk lembaga. Alhamdulillah rezeki saya dah tua, lulus, ambil sekali terus lulus. Saya start beraktika tahun 2013.
Lepas tamat saya berartikel 203 dan rezeki saya mudah. Saya merupakan artikel paper yang pertama yang menyediakan 7 paper pada tahun 2017. Saya berjaya menjadi seorang jurukur tanah Malaysia. Panjang saya bersama ataupun menjadi jurukur tanah Malaysia ni, saya pernah dapat projek yang beranggap berharga bukan 1.2 juta satu sekali lah. Pengukuran semula ladang Kosma yang itu pun dibawa oleh kawan untuk saya bersama dengan dia orang, 7 lagi lesen surveyor. Jadi saya lebih fokus kepada kerja-kerja engineering, kerja-kerja title yang tidak tidak perlukan masa yang panjang. Saya pernah masuk tender GIS yang berharga sampai 10-20 juta, tapi kita risau tak boleh nak cope kepada apa yang dikehendaki oleh klien. Pencapaian yang besar lah untuk saya. Saya berjaya menjadi seorang jurukur tanah Malaysia pada umur saya 47 tahun. Rakan kongsi saya, Wan Zahari Wanila, dia yang selalu approach saya supaya pergi ke arah situ, supaya jangan kata orang tertinggal daripada apa yang sepatutnya. Saya memegang jawatan bendahari 2 tahun. Ini merupakan tahun ketiga saya memegang jawatan bendahari pejuta. Lesen itu bukan untuk menampakkan kemewahan. Lesen ini adalah untuk you sebagai orang yang diberi amanah. You lesen surveyor ke, you siapa ke, kalau you dalam bidang ukur, you ada sama. Cuma beza dengan saya adalah orang yang boleh lebih sikit yang boleh tanda tangan pelan. Antara pelajar-pelajar polisas dengan pelajar-pelajar universiti, dia orang akan fokus kepada pelajar polisas dulu. Sebab dia tahu budak-budak polisas ni dia punya dari segi teknikal dia, dari segi kerja dia adalah yang terbaik compare pada budak-budak universiti. Itu yang diperkatakan di waktu itu. Saya pun rasa kecewa jugalah sebenarnya. Bukan apa. Ada pelajar-pelajar yang keluar daripada Institut Pengajian Tinggi, baik polisas ke PO ke, apabila dia datang praktikal di office, bila kita tanya sesuatu benda, dia macam dia tak dapat tangkap benda yang kita bertanya. Dia tak macam kami dulu masa belajar. Kita pergi tu memang file tu dia campak terus pergi buat kerja. Dan saya nampak peranan polisas penting sebenarnya untuk melahirkan mereka-mereka yang akan membantu profession kita yang dekat luar ni. Orang nampak apabila kita bercerita ukur tanahnya, seolah macam kita kena terpaksa duduk tengah padang, buka alat, tanam batu, duduk tengah mana. Itu je orang nampak. Metik ni kita seluruhnya kita cover. Utara, darat dan dalam tanah. Jadi bagi saya, kepada pelajar-pelajar geometrik, you patut berbangga kerana dimasukkan dalam bidang geometrik, dan gunakan sepenuhnya peluang ini untuk you explore lagi dalam bidang geometrik ni. Dia jangan nampak kepada satu arah, dia kena nampak kepada keseluruhan dia tu. Ada dua saja yang perlu tahu, dia bearing dengan jarak dan hasilnya adalah koordinat. Jadi campaklah ke mana pun orang benda geometrik ni, you boleh hidup. You berbangga dengan apa yang you ada. Tidak rasa you diperlekehkan. Tidak perlekeh. Dan you rasa you patut merasakan yang bahawa bidang geometrik inilah satu bidang yang sangat penting pada negara. Cuma kita tidak explore diri kita, dan kita ni suka duduk di belakang tabir. Ceburilah bidang geometrik yang insya-Allah you tak akan kecewa apabila you berada dalam bidang geometrik. Jomlah masuk diploma geometrik, terutama di Polisas. Percayalah, bidang geometrik ni dia tak akan mati selagi tanah itu ada. Jadi matinya bidang geometrik apabila tanah tiada. Bila tanah tiada, maksudnya kiamatlah.